Siapa yang masak ni? Macam kenal. Sama tak? Sama. Kan? Dah, duduk. Jangan nak bombaran, makan. Abang nak tanya sikit. Abang yang selalu marah tu ke? Bukan bang, tak sama bang. Abang dari Melaka Okey, baik. Wih, yang gitu tu tagline tu. Itu hari kau heboh lapar kan? Aku nak bawa kau ke dekat rumah makan Melaka ni. Syurga lauk pauk kampung ni. Asal berdaya bakar masak lemak silapi, peti tu banyak gulai kawar, macam-macam duduk sini. Ada 70 lebih jenis lauk kat sini. 70? Wow. Kau tengok, kerang bakau, sotong bakau. Banyak macam ada lah. Bro, ambil. Kau nak apa? Sotong. Sotong. Boleh. Dekat kawasan ni bro, lauk dia memang macam-macam ada. Tengok tu berapa ramai orang tu. Ini banyak yang salai-salai ni. Orang Negeri Sembilan suku ni. Siput sedut dengan daging salai ni wajib. Aku ambil siput. Okey. Amoh. Memang teruja sangatlah tengok gulai kawah panas-panas. Kari kambing dia dengan gulai patin ni. Nalar ke? Kalau orang Melaka piau punya, hawa punya, dia kena makan sepedas. Udang tak nak? Udang. Baut lah. Sini pun ada kerang. Sana ada kerang. Kat sini kerang rebus. Kat sana kerang bakau. Lain. Dia berbeza. Hidup kena ada ulam. Betul. Nah, kau ambil. Kau nak apa? Ini potai ni favorite Dan. Ni? Ini tenggek burung. Masya Allah. Rumah makan Melaka, syurga lauk pauk kampung dah buka dekat Melaka ni. Dekat mana? Di sini kau nampak hotel cowboy kat depan. Lepas tu kau nampak Masjid Al-Azim betul-betul depan kau. Lepas ni kau makan tengah hari boleh solat kat sana. Lepas tu korang yang nak rasa, yang nak rasa menu-menu kampung, boleh datang kat sini. Rumah makan Melaka. Puas je, confirm sampai. Siput sedut. Pandai sedut tak? Okey. Macam-macam menu ada kat sini. Lebih daripada 70 jenis lauk, kau tahu tak? Antara menu yang aku ambil kat sini memang terasa betul lah. Kau boleh try. Memang syok habis lah kalau bawa family, bawa ibu dengan ayah kau datang makan kat sini. Tempat dia open macam ni tau. Memang selesa lah. Kena datang rumah makan Melaka. Syurga lauk pauk kampung.